Ini cerita kita tengadah dan berharap. Bagi Batam, Batam tak minta nenek ingat apa-apa pada Batam. Paling tidak dapat nenek mendoakan Batam sekeluarga terus kuat, terus istiqomah untuk menjaga nenek sehingga hayat nenek. Mungkin kita tak pasti lagi sama ada nenek yang akan pergi dulu ataupun Batam yang pergi dulu. Itu semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Batam doakan semoga nenek terus kuat dan terus diberikan kekuatan untuk terus mengerjakan ibadah walaupun dalam usia yang makin tua, tapi itulah lumrah hidup sebagai seorang manusia. Dan Batam doakan semoga nenek terus ingatan nenek terus kuat dan terus diberikan kesihatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada Batam. Suara yang mendengar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sekarang keadaan nenek macam ni. So apa yang Cik Amin rasa? Cik Amin rasa penat. Tapi Cik Amin tak boleh mengeluh sebab ini salah satu tanggungjawab Cik Amin. Sebab syurga Cik Amin dekat Batam, syurga Batam dekat nenek. So nak tak nak Cik Amin kena siapkan diri, sabar, terima je apa yang keadaan nenek macam ni. Kita kena faham sebab mungkin satu hari kita pun akan jadi macam tu. Ni bahagian nenek. Semua orang akan ada bahagian masing-masing. Kena banyak sabarlah. Doakan Cik Awin dia sabar dengan keadaan nenek. Sekarang nenek banyak lupa. 2-3 minggu lagi kita tak tahu nenek akan jadi macam mana. Layan selagi boleh. Kena sentiasa awas nenek. Tapi memang sedih lah. Cik Awin hidup dengan nenek, duduk dengan nenek hampir 20 tahun. Sebelum ni nenek okey je. Daripada nenek jalan pakai tongkat, nenek berkerusi roda biasa, berkerusi roda elektrik, sampai sekarang dah banyak lupa-lupa. Waktu pun lupa, dah makan ke belum pun lupa, waktu solat pun lupa. Tapi macam sedih lah, sedih dengan keadaan nenek. Tapi ini dah semua dah ketentuan Allah. Allah dah susun semua dah. Setiap orang ada bahagian dia masing-masing. Kita kena reda je. Okay, itu je lah yang Cik Awin rasa. Banyaklah memori dengan nenek. Tapi mungkin yang Bizi ingat masa nenek sihat lagi lah. Ketika itu nak kenduri Pak Tam kot. Kenduri kahwin Pak Tam. Bizi balik ke rumah nenek, nenek ajak pergi ambil kelapa. Masa tu naik Pro 2 Kembara. Tanya dengan nenek kat mana kebunnya. Kita pun pergilah ke belakang, pergi ambil kebun, pergi ambil kelapa dekat kebun. So nenek masih sihat dan kuat lagi lah kakinya. Kalau menurut ceritanya dulu nenek memang kuat, naik motor semua. So antara memori yang selalulah, sebab bila Cik Amy dah duduk dekat belakang tu, selalulah Cik Bizi ingat kat mana kebun kelapa yang dulu pernah nenek ajak pergi ambil kelapa dulu sebelum kenduri kahwin dulu.
Itu sajalah. Kita harap nenek nampak keluarga yang dia besarkan walaupun ada lupa sikit nama-nama cucu-cucu dan sebagainya. Dan semoga nenek nampak hasil hidup dia ada di depan mata sekarang. tak berhayat, teman rindu air mata. Soalan ni soalan yang kalau boleh memang tak terfikir langsung dalam pemikiran kita bahawa ianya akan berlaku. Tapi hakikatnya sekiranya ianya berlakulah. Bagi mak anda nak nenek tahu. Dan nenek walaupun lupa pada kita semua, tapi nenek tahu bahawa mak, kami, anak-anak mak, cucu-cucu mak, menantu-menantu mak, cicit-cicit mak, semua sayang pada mak. Mak bukan berseorangan, sebaliknya kami sentiasa bersama dengan mak hingga akhir kami. Mak adalah yang terbaik dalam hidup kami. Mak adalah ibu kami sehingga akhir hayat. Walaupun mak mungkin satu hari nanti tidak mengenali kami, kasih sayang kami pada mak akan berkekalan hingga akhir hayat kami. Maafkan kami mak, sekiranya semasa mak sihat, mak masih mengenali kami alpa dengan mak. Kami selalu mengabaikan mak. Kami pentingkan diri kami sendiri. Jadi mak, sampai bila-bila pun kami tetap sayangkan mak. Mak sentiasa di dalam hati kami semua. Allah Akbar. Suara yang mendengar, maafkan ku teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bercakap tentang ibu yang semakin lupa kepada banyak perkara, maka sebenarnya sangat berat pada diri ini. Rasa sedih. Maklum harapkan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mak supaya mak sihat dan mudah-mudahan ingatannya kembali seperti sedia kala, yang selalu memberi nasihat, memberi peringatan kepada anak-anak, yang sentiasa mendoakan yang baik kepada anak-anak. Mungkin hari ini bonda tidak seperti hari-hari yang lalu, namun bagi kami, Along dan semua anak-anak yang lain tetap mengharapkan mudah-mudahan setiap hari doa ibu, doa mak masih ada untuk kami semua. Mak adalah mak yang terbaik. Mak yang banyak berkorban untuk kami, untuk membesarkan kami. Mak yang tidak pernah mengalah dengan apa saja ujian yang mendatang.
dan tidak pernah penat mendoakan anak-anak. Dan sekarang tiba giliran kami. Apabila mak semakin lemah, mak semakin lupa, maka kamilah yang sepatutnya mengingatkan mak. Sebagaimana mak selalu mengingatkan kami ketika kami kecil dulu. Dan bila mak semakin lupa, sebenarnya Alun juga merasakan bahawa saat untuk kita bersama semakin singkat. Sama ada Alun ataupun mak yang pergi dulu, hanya Allah yang mengetahui. Hanya apa yang Alun harapkan, Alun doakan, mudah-mudahan kita semua sekeluarga ditempatkan oleh Allah Ta'ala di taman-taman syurganya. Mudah-mudahan segala pengorbanan ibu, mak kepada Alun dan adik-adik yang lain, Allah gantikan dengan kebaikan dan juga syurga tempatnya. Ya Allah, berilah kekuatan kepada bondaku. Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada bondaku. Ya Allah, berilah kami kesabaran dengan setiap ujian yang Kau berikan kepada kami sekeluarga. Ya Allah, sayang mak, sayang mak. Mudah-mudahan mak juga sayang dan redha dengan Allah. Allahu a'lam. Nenek sudah mula lupa sedikit demi sedikit, dan hati ini terasa perih memikirkan bagaimana memori tentang kami makin pudar dalam ingatannya. Dialah insan yang menyaksikan dua generasi anak dan cucu membesar di depan matanya. Dia mengingati setiap hal kecil tentang kami, walaupun kami sendiri tidak selalu sedar. Kini kami pula menyaksikan dirinya perlahan-lahan melupakan hal-hal kecil tentang kami. Inilah putaran hidup yang sukar diterima, tetapi tidak dapat dielakkan. Apabila kami menyedari semua ini, memang terasa sedih, tetapi kami juga sedar sesuatu. Selagi dia masih di sini, itulah masa untuk kami lebih kerap berada di sisinya. Walaupun nenek semakin tidak ingat, disitulah gunanya keluarga. Apa yang pudar dalam ingatannya, kami simpan bagi pihaknya. Dulu dia menjaga kami. Kini kami pula menjaga dia. Memori itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia cuma berpindah dari ingatan nenek ke dalam hati kami.